Pemandu rentung, lori muatan debu simen terbakar di Lebuhraya Karak. 6 Oktober 2025 pukul 8.45 am. Gombak, seorang lelaki maut selepas lori membawa muatan debu simen yang dipandunya terbakar akibat kemalangan di kilometer 28 Lebuhraya Karak arah dari Genting Sempah ke Kuala Lumpur di sini pada Isnin. Penolong Pengarah Bahagian Operasi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 4.21 pagi. Seramai 6 anggota dan pegawai bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat, BBP, selayang bergegas ke lokasi kejadian yang jaraknya sejauh 55 km, katanya dalam kenyataan pada Isnin. Ahmad Mukhlis berkata, sebaik tiba di tempat kejadian pada jam 5.07 pagi, pihaknya mendapati sebuah lori terbakar kira-kira 60%. Pemandu lori dikenali sebagai Muhammad Izzat Kamarudin, 28, ditemui rentung dan disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan, KKM, di lokasi. Operasi pemadaman berjaya dikawal sepenuhnya pada jam 5.12 pagi, katanya.